warga negara luar ke Singapura sampai turun kapal terbang adalah Changi Airport. Keluar dari Changi Airport, dia lihat jalan sangat bersih, pembangunan sangat teratur, pokok-pokok sangat besar and well kept. Itu ingin memastikan bahawa image prestige Singapura terjaga dan terbela. Saya tak mahu alternatif berlaku di Bukit Cagar, di mana pelancong masuk, datang ke Johor, keluar daripada Bukit Cagar, terus ada lautan manusia, puluhan ribu orang perlu tunggu berjam-jam untuk dapat naik, tidak kira teksi, Grab ataupun bas yang tersedia, kerana tidak ada sistem penyuraian trafik yang baik. Akhirnya jam bahu ke bahu, berpeluh, panas terik. Akhirnya lewat lambat dan hancur imej negara kerana kegagalan kita untuk merancang dalam tempoh masa terdekat ini. Ia tidak bermaksud saya menolak RTS. Saya sokong 110% kerana jelas daripada sudut jam di Causeway Link ia banyak membantu. Kerana dianggarkan peak time kita ada dalam 400,000 orang yang ulang alik daripada Johor ke Singapura. Kalau ini dapat menyelesaikan walaupun 15%, that is a huge benefit. Tapi apa yang saya tak nak berlaku adalah kita menggerakkan pusat jam daripada Causeway 4 km, kita move the traffic kepada Bukit Cagar, di mana ia tidak menyelesaikan masalah, tetapi menyebabkan masalah itu lebih teruk. Bukan itu saja. Kalau kita lihat juga daripada sudut kos, masa peak hour di mana mereka sudah datang, peak hour 2 jam tersebut, puluhan ribu berpusat di satu tempat. Jelas kalau tidak ada mod pengangkutan awam yang baru, kos pun makin meningkat. Nak harapkan bas yang tersedia selalu lewat, infra tidak begitu baik, basnya sangat uzur, dia tidak ikut kekerapan masa yang telah pun dijanjikan. I don't want that to be the first image. Akhirnya mereka terpaksa naik teksi ataupun Grab. Nak tunggu Grab semasa peak hour bertumpu di satu tempat, kita berebut-rebut, ribuan orang order pada satu masa. Itu dah kita kena tunggu masa yang lama. Bukan sekat masa yang lama, kos Grab kerana dia ada dynamic pricing, sama seperti taksi. Dynamic pricing, akhirnya harga nak ambil masa peak hour ni sangat membebankan. So walaupun kerajaan boleh subsidikan kos tiket RTS itu, tetapi akhirnya kerana kekurangan mod penyuraian trafik di Bukit Cagar itu, akhirnya situasi makin teruk dan makin mencemaskan. Sebab itu saya ingin mencadangkan, kerajaan tidak boleh lagi kick this can down the road. Kita dah lihat kenyataan daripada Duli Amat Mulia Tunku Mahkota Johor, kita dah lihat kenyataan berkerajaan negeri Johor. Kita perlu menyegerakan projek besar penyuraian mod trafik. Kalau tidak, saya risau projek baik akhirnya akan dilihat dari sudut negatif apabila kita menggerakkan trafik daripada satu lokasi ke lokasi yang lain, dan akhirnya imej Malaysia itu terbeban. Bukan itu saja. Kita lihat di kawasan Bukit Cagar itu ada banyak pembangunan bersama, Transit Oriental Development Together di peringkat tersebut, di mana banyak syarikat-syarikat telah melabur jumlah berbilion ringgit, termasuk kerajaan negeri dan syarikat-syarikat GLC. Sekarang betul, pegangan saham naik, kos naik. Tetapi kalau akhirnya kesesakan lalu lintas ini tidak dikenalikan dengan baik, all the investments will go to waste. Dengan izin, pelaburan itu habis dibazirkan kerana kegagalan kita untuk merancang awal yang akhirnya menyebabkan masalah ini makin lama makin teruk. Saya sangat risau kerana sampai ke hari ini saya masih menunggu cadangan alternatif dari kerajaan supaya dia penyuai trafik. Ini sahabat saya. Boleh sikit more? Boleh, tak ada masalah. Saya pun tak tahu lah more kan, tapi ialah more sekali mengenyak ni kita nampak saya pakai baju Melayu dengan baju kebangsaan kan, maksudnya dah dekat sangat tu. Tapi tak apa. Soalan saya, cadangan saya begini semua. Saya rasa kalau dalam kawasan Bukit Cagar tu 4 ataupun 5 km tadi tu, maksudnya kita tak benarkan kenderaan individu masuk ke situ. Maksudnya kita benarkan kenderaan awam saja. Itu pertama. Kemudian yang kedua je, kalau kita pergi ke Jakarta, Indonesia ni, di Malaysia ni tak ada. Saya nampak macam di Indonesia tu kenderaan guna motor ni. Maksudnya kan, dia guna motor je. Dalam tu boleh guna motor. Maksudnya kalau dia kata orang nak pergi keluar ataupun nak masuk, dia guna motor. Maksudnya mungkin capaian dia tu cepat lah. Itu dia tahu pandangan lah. Saya tak tahu keadaan di Bukit Cagar tu macam mana Muar kan. Cuma ini pandangan seposen daripada saya lah ya. Untuk Muar. Selamat pengantin baru Muar. Ya Allah, jangan risau nanti saya keluarkan jemputan. Yang penting kalau kita nak hanya hadkan kepada kenderaan awam, pertama sekali kita memerlukan kenderaan awam yang mencukupi, bas-bas yang mencukupi. Sebab itu cadangan daripada kerajaan negeri Johor supaya ada elevated highway lane khas ataupun skybus ini sangat penting. Tetapi masalahnya, saya dimaklumkan sampai ke hari ini cadangan tersebut belum diluluskan.
walhal kosnya tidaklah setinggi pembinaan LRT baru. Tetapi sampai ke hari ini belum diluluskan. Saya cadangkan kerajaan perlu luluskan secepat yang mungkin. Kedua, bukan setakat PAS. Kalau kita lihat kenderaan awam seperti Grab, ya, ataupun taksi, itu tidak akan menyelesaikan masalah kerana penyuraian trafik itu tetap pada jumlah yang sangat besar. Kalau nak motor, di Malaysia kita tidak ada lah. Malangnya kita bukan di Indonesia di mana kita ada Gojek ataupun Grab motor. Tetapi di Malaysia kita masih tidak benarkan, walaupun sebelum ini bila kita sama kerajaan kita pernah cadangkan perkara ini. Tapi itu perbincangan yang lagi panjang nantilah. So masalahnya adalah kalau kita take best case scenario pun, jalan yang terbaik ia tidak mencukupi selagi kerajaan tidak melaburkan dana yang besar untuk ada sistem alternatif penyuraian trafik untuk memastikan 30,000 manusia, lautan manusia datang pada sekali masa ini boleh disuraikan dan tidak tertumpu begitu lama sampai akhirnya image negara terjejas dan akhirnya benda baik seperti RTS akhirnya dilihat daripada sudut yang negatif. Saya ingin rumuskan ucapan saya dengan ini. Saya perlu berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor dan Kerajaan Persekutuan kerana meluluskan dana lebih 5 bilion ringgit dan Kerajaan Singapura dia end of the bargain untuk meluluskan projek RTS. Saya setuju dan saya sokong. Saya sendiri lihat bagaimana nasib, dengan izin seminit saja, nasib ayah saya yang setiap hari berulang alik daripada JB ke Singapura untuk mencari rezeki yang halal untuk membiayai saya dan keluarga saya. Saya pernah ikut dulu setiap hari bila ikut ayah nak pergi ke Singapura, traffic jam di causeway kadang-kadang memakan masa 2 jam, balik lagi 2 jam, 4 jam hanya di atas jalan raya. Sebab itu saya mengucapkan terima kasih kerana projek RTS ini. Tetapi yang saya tak nak lihat berlaku adalah projek yang baik, tetapi kerana tidak ada pelaksanaan yang baik akhirnya menyebabkan jam di causeway dipindahkan kepada Bukit Cagar dan akhirnya Bukit Cagar dilihat sebagai Bukit Sesak dan Johor Bahru sebagai Johor Jam. Kita perlu menyelesaikan masalah ini. Kita perlu berikan suntikan dana kepada penyuraian trafik alternatif di Bukit Jagar sebelum isu baik jadi isu yang kurang baik. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad.